Nabi sebut nescaya keluar dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Bersih tuan-tuan. Baby ni dia bila keluar daripada perut ibu dia, tak ada dosa dia. Nak buat baik bukan susah, senang. Tapi yang susah nak kekalkan tu. Nak istiqamah kan, nak maintain. Nak maintain. Maka Allah kata siapa yang usaha untuk membersihkan dirinya dengan amal, dia telah berjaya. Dia telah berjaya. Bahkan tuan-tuan, dalam surah Asy-Syams disebutkan wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang bersih dah. Tiba-tiba dia sengaja biarkan diri dia dalam keadaan apa? Terbenam kebersihannya. Kan? Wa qad khaba man dassaha, maka hampalah, rugilah orang yang dah bersih. Lepas Ramadan kita tuan-tuan buat macam-macam aktiviti, Allah Ta'ala ampun dah dosa kita. Allahu Akbar. Tapi bila orang dia sengaja benamkan diri dia dalam lumpur maksiat, sehingga tuan-tuan terbenam kebersihannya, betapa kotornya maksiat, maka dia jadi orang yang rugi, orang yang hampa. Maka sebab tu kita hari ini usaha untuk jadi orang yang sentiasa membersihkan diri kita. Kalau orang yang pergi haji tuan-tuan, apa harapan orang pergi haji? Nak dapat haji yang mabrur, kan? Nak dapat haji yang mabrur. Semua daripada kita mengimpikan pergi haji. Dan yang dah dapat pergi haji, semuanya nak pergi haji mabrur. Haji mabrur. Bila haji mabrur ni banyak dah dia punya syarat-syarat dia, kan? Ada orang tuan-tuan dia ada duit banyak, kan, tapi tak daftar haji lagi, contohlah, kan. Tuan-tuan sekarang ni kalau daftar haji lagi 150 tahun lagi. Tapi jangan risau, kan. Kita tahu tuan-tuan, dulu kita tak sempat, kita tak senang macam sekarang, kan. Bila sekarang ada duit, buat rayuan. Itu juga usaha untuk kita bersihkan diri kita, tuan-tuan. Kalau kita faham hakikat kenapa pergi Mekah ni mahal sangat, pergi haji ni, kan, kos dia mahal, kan. Ada yang dapat belah ribu, ada 23,000, ada 33,000, ada yang pergi pakej VIP-nya. Allahu Akbar. Tapi bukan soal harta tu, bukan soal duit, tuan-tuan. Ada orang fikir tuan-tuan duit boleh cari, tapi nak bersihkan diri kita tu, Allahu Akbar. Kerana itu kita nakkan haji mabrur, yang mana disebutkan dalam bab haji, kan, bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis daripada riwayat Abu Hurairah disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, man hajja hazal baita falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Nabi kata tuan-tuan, siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak melakukan rafat. Rafat ni apa? Rafasa. Rafas ni adalah berkata keji, kata perkataan lara, cakap yang tak ada manfaat, cakap buruk, cakap keji, komplain sana komplain sini, kan. Begitulah. Dan jangan buat perkataan maksiat, jangan bergurau. Dekat haji ni, dia pergi haji, jangan gurau-gurau, jangan gelak-gelak, kan. Jangan kata apa main-main. Dengan sebut, Nabi sebut dia tidak melakukan rafas dan fasik. Fasik ni melakukan dosa besar, kan. Nescaya dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Nabi sebut nescaya keluar dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Bersih, tuan-tuan. Baby ni dia bila keluar daripada perut ibu dia, tak ada dosa dia. Macam itulah orang yang balik haji, tuan-tuan.
dia keluar lepas habis haji tuan-tuan, dia balik sini, dia bersih dosa dia. Allahu akbar. Betul Allah Ta'ala membalas tuan-tuan susah payah kita daripada bulan-bulan sebelum Zulkaidah ni. Bagaimana kita ni tuan-tuan menyimpan duit, bagaimana kita bulan Zulkaidah ni kita dah mula musafir dengan panasnya, dengan penatnya, dengan kewangannya. Semua tu Allah Ta'ala ambil kira tuan-tuan, pengorbanan kita tu. Tapi bayangkan bila kita dah balik jiwa bersih, kita dah jadi orang yang beruntung. Kata Allah, qad aflaha, Allah kata telah berjayalah, beruntunglah orang yang balik haji ni dalam keadaan dia bersih jiwa dia. Tapi tuan-tuan, na'udzubillah, kalau orang dia balik haji tapi dia masih lagi melakukan perkara yang akhirnya mengotorkan balik jiwa dia, seperti mana surah Asy-Syam tadi, waqad khaba man dassaha, dia masih ada hasad lagi, dengki lagi dengan orang, masih lagi memutuskan silaturahim, maka ini orang yang sengaja membenamkan jiwa dia kepada lebah maksiat yang kotor.